Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, sudah makan tadi? Belum. Okey, belum. Kenapa belum makan lagi? Sebab tak sempat makan selepas perhimpunan. Oh, sebab perhimpunan habis pukul berapa? 10 lebih kot. Oh, 10 lebih. So, tak sempat makan lagi lah. Tak apalah, lepas ni boleh makan. So, kalau mungkin nak minum air ke ataupun makan coklat, bolehlah ada sediakan di sini. So, boleh ambil. Sebelum kita masuk ke sesi kaunseling, Muhib pernah tak sebelum ni join sesi kaunseling individu? Pernah. Pernah. Okey. So, tahulah sedikit tentang sesi kaunseling. Okey. Sebelum masuk, Muhib boleh tak memperkenalkan diri Muhib dahulu? Sebab saya hanya tahu nama Muhib saja. So, boleh tak memperkenalkan umur, lepas tu latar belakang sedikit macam makanan kegemaran ataupun warna kegemaran, asal dari mana? Boleh. Okey, nama saya Muhib Sembilan. Boleh panggil saya Muhib. Okey. Minta maaf. Okey, saya umur 22 tahun. Asal dari KL. Okey, warna kegemaran saya warna biru. Okey. Makanan kegemaran saya nasi ayam. Okey, nama Muhib, umur 22, asal daripada KL, warna kegemaran biru. Lepas tu, makan kegemaran pula nasi ayam. Samalah, saya pun suka nasi ayam. Okey, sebelum kita masuk sesi, saya ada 3 perkara nak saya sebutkan sebelum kita masuk sesi. Yang first tu, sesi ini akan berlangsung selama 30 hingga 45 minit. Dan yang kedua adalah apa yang kita bincang adalah antara kita sahaja. Kita dah boleh keluar daripada bilik ini. Dan kalaulah isu yang Muhib cerita tu boleh memudarakan diri Muhib ataupun orang lain, kita akan membawa isu ni kepada orang yang lebih berpengalaman lah, so supaya dia dapat membantu Muhib. Yang ketiga adalah sebagai klien, Muhib boleh cerita apa-apa sahaja, saya takkan judge. Dan saya sebagai kaunselor, saya akan sedaya upaya membantu Muhib dalam menyelesaikan isu yang dialami oleh Muhib. Okey, so Muhib sedia tak? Sedia. Sedia. Okey. Boleh tak kita mulakan sesi kita? So, Muhib tak perlu panik ke ataupun rasa resah ke. So, Muhib relax je. Just cerita je apa yang Muhib alami so that saya boleh faham dan saya boleh membantu Muhib menyelesaikan isu yang dialami oleh Muhib. Okey. Okey, Muhib datang sesi ni secara sukarela ke ataupun dirujuk? Saya datang sesi ni secara sukarela. Sukarela. Oh. Okey, kan Muhib datang sukarela. Kenapa Muhib ingin datang ke kaunseling individu? Sebab saya nak datang sesi kaunseling adalah sebab dalam ujian DAS yang kita buat sebelum ni. Okey, yang kami buat dekat kelas. Okey. So saya dapat tahu bahawa skor stres saya sangat tinggi. Oh, okey. Skor yang lagi kedua tu kemurungan dengan kebimbangan? Kemurungan dan kebimbangan sederhana. Oh, sederhana, tapi tahap stres tu tinggilah. Oh, so mungkin nak ceritalah apa yang dialami. Okey, boleh. So, apa yang membuatkan Muhib rasa stres dan ingin datang ke sesi kaunseling? Saya tak dapat mengekspresikan ataupun kongsi apa yang saya rasa kepada orang lain secara terbuka. Oh, maksudnya Muhib tak dapat ungkapkan melalui verbal lah kepada orang lain. So, maksudnya Muhib dekat luar rasa happy tapi dekat dalam macam ada sesuatu yang tak boleh ungkapkan. Ada something yang saya still tak dapat kongsi dengan someone. Okey. Boleh saya tahu apa yang tak dapat kongsi dengan orang lain? Sebenarnya saya ada sedikit perselisihan faham dengan seorang rakan saya di mana dia tak faham situation saya. So saya pun dalam situasi tu saya pun tak dapat saya tak dapat bagi tahu dia apa yang saya rasa. So perkara tu membuatkan saya rasa tertekan. Oh, maksudnya kalau ada salah boleh betulkan lah. So apa yang saya faham adalah Muhib ada seorang kawan dan ada perselisihan faham. So apa yang Muhib bagi tahu tu Muhib rasa kawan kamu tu tak faham apa yang okey. So okey.
So sampai sekarang dia tak faham lagi. So Muhir rasa macam mana masa dalam situasi yang dia tak faham? First saya marah. Sekarang first saya sedih, macam saya rasa tak nak buat apa. Sekarang saya rasa semakin marah ke macam tu. Okey, semakin marah. Okey, Muhir pernah tak tunjuk perasaan Muhir dekat dia? Saya pernah. Saya bukan straightforward. Saya bukan seorang yang straightforward. Macam saya bagi tahu, okey saya marah sebab ni. Tapi secara tidak langsung saya adalah bagi tahu dia sebab saya stres. Saya marah ke macam. Oh, maksudnya Muhir tak straightforward bagi tahu yang saya tak suka, saya marah. Tapi melalui perbuatan saya, tapi facial expression saya. Tapi dia faham tak yang Tak, dia tak faham. Dia tak faham. So dia sampai sekarang dia macam tak faham yang Muhir tu terasa hati dengan dia. So dia, untuk dia macam mana pula kalau maksud saya kawan Muhir pula, macam mana dia punya penerimaan terhadap emosi Muhir? Kalau dia marah sebab kan saya tak bagi tahu straightforward. So ni buatkan dia marah, and then dia marah tapi dia tak faham perasaan saya. So dia just marah saja. Oh, maksudnya dia tak faham apa yang Muhir rasa, tapi dia marah untuk apa? Sebab dia tak faham. Sebab dia tak faham. So kalau lah kan saya macam bagi tahu satu situasi yang Muhir dengan kawan Muhir ke pergi kedai makan. So masa cakap-cakap tu, macam mana dia tunjuk kemarahan dia walaupun apa-apa pun tak jadi. Maksudnya Muhir kan tadi kata Muhir tak tunjuk perasaan Muhir kan. So masa tu macam mana dia marah? Kalau biasanya kalau saya ada something yang saya tak dapat terima, saya macam muka saya macam bukan marah tapi saya step back, macam saya diam. Biasa saya macam orang yang banyak bercakap. Kalau apa-apa something berlaku, saya mau kepada, saya takkan cakap, saya takkan layan. Saya duduk main phone. Macam tu. Maksudnya Muhir tak tunjuk lah yang Muhir marah tu melalui perkataan, tapi tunjuk melalui action. So macam ada satu perkara berlaku, selepas tu Muhir terus diam je. Lepas tu buat protes kat dia. So bagi Muhir, dia tak faham perasaan Muhir, apa yang Muhir alami. Cuma dia tahu tu Muhir buat protes. Sebalik protes tu dia tak tahu lagi apa yang Muhir rasa Muhir alami. Okey, Muhir pernah rasa tak nak tunjuk apa yang saya sebenarnya alami, apa yang saya rasa tu? Nak, tapi berdasarkan diri saya, apa yang saya faham, saya memang tak boleh tunjuk. Sebab saya pun tak tahu macam mana nak bagi tahu ataupun tunjuk perasaan sebenar saya kepada dia ataupun orang lain. Maksudnya Muhir tak tahu nak tunjuk. Then tadi apa yang kata Muhir? Tak rasa. Maksud saya macam tadi Muhir kata takut dia tak faham. Takut dia tak faham, dan saya memang jenis yang tak boleh tunjuk. Saya tak tahu cara nak tunjuk dia perasaan saya. Sekarang saya marah sekarang macam tu. Okay, so Muhir sebenarnya tak tahu cara nak tunjuk. So Muhir rasa benda tu yang membuatkan Muhir punya tahap skor tu tinggi. Mungkin. So kalau lah kan kita buat macam ni, sebelum ni kan Muhir pernah buat ujian DAS kan, dalam tu dapat skor yang tinggi pada stres. So sekarang kita akan buat satu aktiviti. Lepas aktiviti tu kita tengoklah macam mana skor tahap stres tu. So dalam aktiviti tu Muhir tunjuk apa perasaan yang Muhir ingin tunjuk kepada kawan Muhir tu. Okay, so aktiviti adalah, sebelum kita masuk ke aktiviti, saya ada beberapa perkara nak bagi tahu. Dalam aktiviti ni Muhir boleh spend selama 20 minit. So dalam 20 minit tu Muhir kena buat satu topeng muka yang mewakili perasaan yang ingin ditujukan kepada kawan Muhir tu. Okay,
dalam aktiviti ini saya sudah sediakan kertas, lepas tu pensel warna dengan marker, lepas tu rubber band. So apa yang Muhir perlu buat ialah Muhir akan hasilkan satu topeng. Dalam topeng tu Muhir kena tunjuk perasaan yang Muhir ingin tunjuk kepada kawan Muhir tu. So selepas tu kita akan bincang bersama tentang hasil yang Muhir buat. Okey, Muhir faham? Ada apa-apa soalan? Tak. Okay, ada kertas, pensel warna, marker, kertas. Okay, start. Okay, Muhir dekat sini ada 3 kertas warna. Muhir nak pilih kertas warna yang mana? Warna merah. Okay, warna merah. Okay, boleh mula buat.
Okay, Muhir sudah siap? Sudah. Okay, boleh tak kalau saya tengok hasil yang Muhir hasilkan? Okay. Boleh saya tahu apakah emosi yang ditunjukkan dalam kalau saya nampak adalah emosi yang marah lah, macam geram dengan seseorang. Sekarang Muhir pula, Muhir menunjukkan emosi apa? Betul lah kata tadi. Saya sebenarnya lukis emoji marah. Emoji marah, okey. Daripada, boleh tak kalau saya tengok? Boleh. Sedikit dekat ni. Okey, kalau kita tengok tadi ada 3 warna kan, kertas warna, ada biru, kuning dengan merah. So kalau saya nampak Muhir macam tak teragak-agak terus pilih yang merah tu. Kan? So kalau ni kan macam Muhir tak teragak-agak terus pilih yang merah kan. Kalau dalam ni kita nampak yang merah tu mewakili emosi yang macam emosi yang berat-berat sikit, macam emosi marah ataupun emosi yang macam sangat tertekan. So dia nak express emosi tu melalui warna-warna tu. So Muhir pilih warna merah tu memang macam terlalu marah. Betul ke? Betul. Terlalu marah. So lepas tu kalau kita tengok kan, yang bentuk pula dia menunjukkan bentuk bulat, dan garisan-garisan yang Muhir lukis tu macam kalau kita tengok yang mulut, mata, semua dia yang garisan yang Muhir gunakan tu sangat tebal. So sebenarnya yang ketebalan tu menunjukkan ciri-ciri dominan di mana Muhir rasa sangat tertekan dan sangat marah, dan Muhir menunjukkan sifat tu secara macam tadi kan Muhir kata tak boleh tunjuk dekat dia kan. Melalui mask ni saya dapat tengok yang Muhir memang tunjukkan kemarahan tu, walaupun tak boleh bagi tahu secara verbal, tapi melalui terapi art ni Muhir dapat meluahkan dalam lukisan. Sebenarnya yang garisan yang melengkung-lengkung ni kan, semua ni tebal, sangat tebal tu maksudnya dominan. So maksud di sini adalah Muhir dapat mengekspres emosi Muhir dengan secara mendalam lah dalam topeng ni. Kalau kita tengok elemen pula, elemen visual, di mana muka topeng tu kan berkerut. Betul kan? Berkerut. Yang eyebrow dia dengan kalau kita tengok yang mulut dia pula macam muncul. So visual tu menunjukkan Muhir tu rasa tak puas hati dan rasa macam geram sangat dengan macam kawan Muhir. Betul kan? Kalau salah boleh bagi tahu, nanti kita boleh bincang sama-sama. So selepas tu kan saya nak tanya, yang Muhir dekat sini tulis I don't like it and geram. Sebenarnya kalau dekat sini kan, kalau kita nampak Muhir tulis apa yang Muhir rasa dan Muhir tak boleh ungkapkan tu, tulis dalam topeng ni. So betul ke yang Muhir memang rasa sangat geram? Betul. Sebab kan saya cakap tadi saya tak dapat kongsi, so saya tulislah sini. Sebab kalau kat kawan saya tu, saya tak boleh cakap ke dia saya geram kat awak. So saya tulislah kat bahasa. Saya faham. So boleh express lah melalui perkataan-perkataan tu. Okey. Selepas tu kalau yang yang lukisan ni kan menunjukkan emosi yang marah, kecewa dan sedih. Kalau Muhir pula tapi kalau kita tengok kan dekat sini tadi ada 3 patung dekat sini kan. Saya nampak masa ambil video tadi yang Muhir terus pilih yang patung marah tu. So benda tu menunjukkan Muhir, perasaan Muhir adalah marah, bukanlah kecewa atau kesedihan. Betul ke? Betul. Sebab saya rasa patung tu lebih relevan, macam relevan sangat dengan emosi saya sekarang. So sebab tu saya pilih patung tu tadi. Kalau kita nampak tadi ada patung macam menangis, macam sedih-sedih sikit. Lepas tu ada satu patung macam dia kecewa dengan sikap orang lain kan. So tapi Muhir pilih yang patung yang memang menunjukkan perasaan kemarahan tu. Kalau kita nampak macam tu kan, maksudnya Muhir lama pendam ke rasa tu. Kalau orang yang baru-baru ni dia takkan terus pilih marah. Kadang-kadang orang sedih dan kecewa, tapi yang lama pendam tu dia rasa macam explode, dia nak explode. Betul ke? Rasa betul lah kot. Sebab
Sebelum ni sebab saya pilih patung tu sebab antara tiga patung tu ada yang sedih seperti yang Ling kata tadi, ada yang kecewa. Sebab saya pilih patung tu sebab saya dah level up, sebab kecewa dah tak ada. Macam dah satu tahap ke atas di mana saya dalam tahap marah terhadap dia. Okay, macam tadi kan Muhir kata macam pada stage awal tu Muhir rasa macam mana? Sedih. Lepas tu rasa apa? Kecewa. Sekarang marah. So masa ni macam nak explode tapi diri tu masih lagi terkawal lah. So biasanya Muhir yang Muhir rasa sangat stres tu sebab tak boleh tunjuk kemarahan tu. Okay. Lepas tu yang tulisan ni pula memanglah jelas menunjukkan perasaan Muhir. Lepas tu kalau kita tengok yang tadi macam saya kata garisan yang tebal-tebal ni memang menunjukkanlah apa yang Muhir rasa. Bukan macam kalau orang lain dia mungkin masih lagi confused dengan perasaan sendiri, macam tak tahu lagi masih macam sedih ke, marah ke, kecewa. Tapi kalau kita tengok memang Muhir tahu, Muhir memang rasa marah, bukan lagi kecewa ataupun sedih. So ekspresi muka pun macam sangat ekstrim juga, memang menunjukkan kemarahan. Tak ada macam selindung-selindung lagi. Kalau kita rapat kat sini memang Muhir lukis kemarahan. Kalau saya tengok topeng-topeng lain kan, so diorang masih lagi keliru dengan perasaan masing-masing. Tapi Muhir pula dia macam saya memang rasa marah. So melalui topeng ni Muhir dapat luahkan tak apa yang Muhir rasa selama ini? Dapat sebab saya dapat lukiskan ataupun saya dapat luahkan rasa marah saya, walaupun saya tak dapat cakap dekat dia, tapi still saya dapat luahkan melalui topeng yang saya buat. So Muhir rasa puas tak? Puas. Okay. Sebelum ni pernah tak menunjukkan kemarahan ni kepada dia? Tak, sebab saya tak berani. Tak berani. So melalui penghasilan topeng ni Muhir rasa kepuasan yang kalau betul-betul depan kan, kalau Muhir menunjukkan perasaan tu, Muhir dapat satu kepuasan kan. So dapat tak semasa penghasilan topeng tu? Dapat. Okay. Okay, kalau dalam future kan, in future Muhir nak ke tunjuk apa yang Muhir hasilkan dekat sini, dekat kawan Muhir tu? Saya nak tunjukkan, tapi taklah macam ni, tapi dengan gunakan cara yang lebih baik supaya dia tak timbulkan isu yang lebih besar, tapi pada masa yang sama dia dapat faham ataupun dia dapat tahu apa perasaan saya sekarang. Okay, maksudnya Muhir nak tunjuk, tapi apa yang saya faham adalah Muhir nak tunjuk rasa yang Muhir marah tu, tapi Muhir macam masih lagi teragak-agak dan masih lagi macam takut ada perkara yang lebih macam teruk berlaku. So Muhir tak nak benda tu berlaku. So Muhir nak tunjuk kemarahan tu, tapi dalam way yang lagi macam tak teruk lah, sampai macam dalam, kalau kita tengok dalam topeng ni Muhir memang menunjukkan kemarahan sampai tak terfikir perasaan orang lain. Tapi kalau dekat dia nanti tak tunjuk kemarahan tapi masih lagi jaga perasaan dia. Okay, saya faham. Kalau saya tanyakan satu soalan, kalau dalam lepas ni kan macam ada perselisihan faham ke, macam Muhir masih lagi rasa perasaan ni, Muhir nak tak tunjuk dekat dia? Saya rasa nak. Tapi dalam, kalau Muhir kan, kalau kita tengok topeng ni memang menunjukkan kemarahan. So kalau Muhir tunjuk kemarahan ni, kemungkinan besar ada benda yang tak okey tu berlaku. So Muhir rasa Muhir memang nak tunjuk perasaan ni ke, ataupun nak kalau saya tak nak tunjuk perasaan ni sebab ni macam sangat level yang sangat tinggi. Tapi saya nak gunakan cara yang elok, cara yang baik supaya saya dapat ekspresikan emosi saya, dan pada masa yang sama dia pun dapat faham situasi saya. Okay. So sebagai kesimpulan lah, sebab kita dah masa pun dah tamat dah. So
Okay, kita akan bawa sesi ini kepada sesi yang kedua. So dalam sesi itu Muhir boleh ceritakan apa yang berlaku. Sebab kalau kita kan, kita sebagai manusia, kita tak boleh pendam perasaan kita. Kalau kita lama-lama pendam, macam tadi Muhir kata tu, at first Muhir rasa kecewa, lepas tu rasa first rasa sedih, lepas tu rasa kecewa sebab dia tak memahami. So last dia macam explode, rasa macam geram dan marah. So kalau kita pendam, lama-lama benda tu akan buatkan kita sakit, dan kemarahan tu buatkan tahap stres kita pun tinggi. So apa yang kita perlu buatlah, walaupun kita mengalami kemarahan, kita boleh tunjuk supaya orang lain pun memahami kita, tapi masih dalam cara yang terkawal. Okay, so kita akan bincang lagi isu ni dalam sesi yang seterusnya. So itu sahaja untuk sesi ni. So Muhir sebagai kesimpulannya kan, Muhir rasa macam mana perasaan Muhir lepas asingkan topeng, lepas ikut sesi ini? Lepas sesi ni, saya rasa macam compare to emosi saya sebelum ni, saya rasa sekarang lebih tenang, and then saya rasa agak puas hati lah dengan meluahkan perasaan saya melalui lukisan ni. Sebelum ni memang Muhir tak luahkan kepada sesiapa ke yang emosi kemarahan ni? Tak. So okey lah. So sebelum ni memang Muhir tak meluahkan. So lepas hasilkan topeng, Muhir dapat meluahkan semua isi hatinya dan melalui penghasilan topeng ini. So saya harap aktiviti ni membantu Muhir dalam meluahkan emosi yang Muhir lama pendam tu. So kita akan bincang isu ini lagi mendalam dalam sesi yang seterusnya. Terima kasih Muhir.